Well, hubungan saya dengan Tun Dr. Mahathir ini bermula sekitar 82, 83 ketika saya menjadi aktivis pelajar mahasiswa di Amerika Syarikat. Kita tahu ketika itu situasi di sana, di Amerika khususnya, ada satu gerakan menentang kerajaan yang agak kuat di kalangan mahasiswa. Dan ramai menteri kabinet yang kalau pergi ke Amerika tak berani jumpa student. Namun kita kena beri kredit antara pimpinan yang berani berdepan dengan pelajar ketika itu ialah Dr. Mahathir. Dan di situlah saya bertemu dengan beliau pada sekitar 82 atau 83 di Chicago dalam perjumpaan dengan mahasiswa, dan kita ada bincang panjang tentang apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mendapat dukungan daripada anak-anak muda. Jadi hubungan kerja itu berterusan sehinggalah saya kembali ke tanah air pada tahun 1987, dan beliau sebenarnya yang meminta saya berkhidmat untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ketika itu Dr. Mahathir dan Anwar cukup rapat Ya. dan beliau meminta saya untuk berkhidmat